Ada pengkaji yang merumuskan situasi ini dengan sangat jelas. Hujah utamanya, seperti yang dipetik, ialah perubahan demografi ini dilihat sebagai satu langkah strategik untuk mengukuhkan kuasa politik Muslim. Asasnya ialah andaian bahawa kumpulan pendatang ini secara semulajadi akan menyokong parti-parti yang sealiran dengan mereka. Tapi, penting juga untuk kita sebutkan bahawa menurut sumber kajian ini, proses tersebut tidak lari daripada kontroversi. Timbul dakwaan-dakwaan serius termasuklah tuduhan bahawa sesetengah pendatang yang telah diberikan kerakyatan telah digunakan sebagai pengundi hantu untuk mempengaruhi keputusan pilihan raya. Dan kalau kita lihat sejarah, kita boleh nampak kesinambungan kuasa ni dengan jelas. Walaupun parti pemerintah silih berganti daripada USNO kepada Berjaya dan akhirnya UMNO yang masuk ke Sabah, satu perkara kekal sama. Corak kepimpinan politik yang didominasi oleh orang Islam bertahan selama berdekad-dekad.